Semak kehakiman telah dibuat oleh operator-operator syarikat perjudian ni telah mendapat perhatian lah di mahkamah, diterima lah, dan keputusan Kedah ni dianggap terbatal. Notis rayuan ke Mahkamah Rayuan telah difailkan oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah pada 24 bulan 6 yang lalu. Notis permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan Mahkamah Tinggi juga telah difailkan pada 4 Julai 2024. Kita mohon penangguhan pelaksanaan. Kalau tak mohon penangguhan pelaksanaan, kena buka lah. Kena bagilah lesen premis tu. Tapi lesen premis bukan state keluar. Itu PBT. Siapa-siapa yang terbabit tu jawab dengan Tuhan dulu. Dia ingat nak lepas di dunia ni. Dunia tak lepas, akhirat tak lepas. Saya lepas lah sebab saya telah buat dalam bidang kuasa saya. Saya telah laksanakan perintah Tuhan ke atas saya. Tiap-tiap saat, tiap-tiap detik dalam kehidupan ni kena cari jalan. Macam mana aku nak laksanakan tanggungjawab aku, ya Allah, perintah atas fungsi dan kedudukan masing-masing. Amat-amat sedih lah, memang sedih. Ada lagi ruang no, dalam negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Bila dilaksanakan satu tuntutan yang paling besar dalam Islam boleh dipangkah macam itu saja, itulah menyedihkan. Selari dengan perintah Tuhan. Mana ada hak besar pada Tuhan di dunia ni? Kalau nak luar pada perintah Tuhan, hidup dunia lain. Pindah hidup dunia lain. Ada dunia lain? Tak ada. Semua Tuhan buat. Jadi nak lawan pasal apa?